Pernah tak anda belek laporan kewangan sesebuah syarikat dan terfikir, adakah perniagaan ni betul-betul buat duit atau pengurusan dia cuma pandai main silap mata dengan nombor? Selamat datang ke sesi kupasan kita hari ini. Kita akan sarung topi detektif kewangan. Kita bukan setakat nak tengok untung atau rugi je, tapi kita nak rungkai apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir. Angka yang cantik tak semestinya bermaksud syarikat tu sihat. Jadi, jom kita fahami denyut nadi sebenar sesebuah perniagaan. Mari kita mulakan dengan satu senario yang cukup ringkas. Bayangkan satu syarikat dengan bangganya umumkan, tahun ni kita untung RM1 juta. Bunyi macam gempak kan? Tapi tunggu sekejap. Adakah RM1 juta tu betul-betul petanda yang kukuh atau ia sebenarnya sekadar ilusi yang tutup perniagaan yang tengah tenat? Hakikatnya, tanpa konteks yang betul, angka besar macam mana pun tak bawa apa-apa makna. Untung RM1 juta mungkin satu kejayaan luar biasa untuk kafe kat sebelah rumah anda. Tapi, ia adalah satu malapetaka besar kalau anda adalah syarikat telekomunikasi antarabangsa. Di sinilah analisis keuntungan memainkan peranan yang sangat penting. Untuk merungkai rahsia ini adalah pelan perjalanan kita. Pertama, kita akan bermula dengan pengenalan kepada analisis keuntungan. Kedua, kita selami 3 peringkat margin. Ketiga, kita tengok pulangan atas aset dan equity. Keempat, kita buat kajian kes syarikat maju berhad. Dan kelima, kita tutup dengan panduan analisis pakar. Okey, jom kita terus masuk ke bahagian pertama, pengenalan kepada analisis keuntungan. Baiklah, macam yang saya cakap tadi, keuntungan sebenar ni bukan sekadar nombor terakhir kat bawah penyata kewangan tu. Ia adalah tentang kecekapan. Sejauh mana syarikat tu cekap, tukarkan jualan dan aset mereka kepada wang tunai sebenar. Bayangkan penyata kewangan ni macam sebiji bawang. Sebagai penyiasat, kita kena kupas lapisan dia satu persatu. Di lapisan paling luar, kita ada jualan, duit yang masuk dari pelanggan. Lepas tu, kita kupas kos barangan, kita jumpa untung kasar. Kita kupas lagi kos operasi, kita dapat untung operasi. Dan akhirnya, selepas semua tolakan habis dibuat, barulah kita jumpa teras kebenarannya, iaitu untung bersih. Masuk ke bahagian kedua, 3 peringkat margin keuntungan. Di sinilah kita nak cari kat mana duit syarikat tu bocor. Ini alat penyiasatan kita yang pertama, margin untung kasar, lapisan luar bawang kita tadi. Ia adalah lebihan wang selepas kita tolak kos langsung buat barang tu, macam bahan mentah dan upah pekerja. Secara mudahnya, metrik ni beritahu kita sama ada strategi harga syarikat tu jalan ke tak. Kalau margin ni pun dah lemah, itu maksudnya model perniagaan syarikat tu dah memang rosak awal-awal lagi, sebelum staf sempat masuk pejabat pun. Nak mudah faham, mari kita ambil contoh ni. Katakan margin untung kasar adalah 40%. Maksudnya, untuk setiap RM1 jualan yang masuk, syarikat berjaya simpan 40 sen. Ini petanda yang sangat bagus. Ia tunjukkan pengeluaran mereka efisien. Mereka tak lemas dengan kos bahan mentah. Dan ada 40 sen yang sangat selesa untuk mula bayar bil-bil lain tanpa perlu berpeluh. Seterusnya, kita pergi ke lapisan tengah, margin untung operasi. Kalau tadi kita tengok kos buat barang, sekarang kita nak tengok kecekapan pengurusan pula. Lepas tolak kos bahan mentah tadi, adakah kos pemasaran, sewa bangunan dan gaji bos-bos ni telan habis semua untung? Margin inilah yang membezakan syarikat yang diurus dengan ketat berbanding syarikat yang duitnya bocor sebab pengurusan suka berbelanjasakan. Jadi titik pentingnya di sini ialah berapa yang tinggal. Kalau syarikat tu ada baki 18 sen dari setiap RM1 jualan selepas bayar gaji semua orang dan bayar bil elektrik pejabat, ini satu petunjuk yang sangat kukuh. Ia mencerminkan operasi yang efisien, kos dikawal ketat dan tak berlaku pembaziran melampau. Dan akhirnya, ini dia teras bawang kita tadi, kebenaran mutlak, margin untung bersih. Ini adalah duit hasil titik peluh syarikat yang betul-betul tinggal selepas semua pihak ambil bahagian diorang, terutamanya bank yang kutip faedah hutang dan kerajaan yang semestinya akan kutip cukai. Inilah duit tunai sebenar yang syarikat boleh bawa balik selepas bertungkus lumus sepanjang tahun. Sebagai contoh, mengekalkan 10 sen daripada setiap RM1 sebagai untung bersih atau margin bersih 10% adalah satu pencapaian bagi kebanyakan perniagaan. Tapi ingat, 10% ni hebat atau biasa-biasa? Jawapannya, ia perlukan konteks industri. Margin 10% ni memang cemerlang kalau untuk pasaraya yang jual barang secara pukal sebab kos operasi diorang besar. Tapi ia mungkin satu kegagalan memalukan untuk syarikat perisian teknologi yang sepatutnya buat margin lebih tinggi sebab kos overhead mereka jauh lebih rendah. Seterusnya, bahagian ketiga, kita nak menilai pulangan atas aset dan equity. Sekarang kita tinggalkan penyata untung rugi dan tengok lembaran imbangan. Kita ada 2 alat baru untuk semak sejauh mana aset syarikat buat kerja. Alat pertama, pulangan atas aset atau ROA.
ROE ukur kecekapan syarikat guna aset dia untuk buat duit. Cuba bayangkan, satu syarikat ni berbelanja sakkan beli kilang gergasi dan mesin canggih-canggih, tapi untung bersih dia ciput je. ROA syarikat tu sah-sah teruk. Bagi pelabur, kapasiti aset yang membazir macam ni adalah red flag yang sangat jelas. Jadi, kalau satu syarikat tu rekodkan ROA 8%, ia sebenarnya sangat mengagumkan. Maksudnya kat sini, setiap RM1 nilai aset syarikat tu, tak kiralah mesin ke, kilang ke atau inventory, tengah bekerja keras dan berpeluh sakan untuk hasilkan 8 sen keuntungan tulen kembali kepada syarikat. Memang tak ada aset yang dibiarkan goyang kaki. Alat kedua kita pula ialah pulangan atas equity atau ROE. Ini nombor yang pemegang saham paling tak sop. Kenapa? Sebab ini ukuran kekayaan diorang. Ia beritahu pelabur berapa banyak pulangan yang perniagaan ni tengah buat daripada setiap sen modal pelaburan yang aku dah masukkan. Ini adalah kayu pengukur kejayaan duit mereka sendiri. Tapi awas, di sinilah tersembunyinya satu perangkap yang licik. ROA 15% memang nampak menakjubkan atas kertas, tapi anda kena perhati betul-betul beban hutang dia. Syarikat yang syarat dengan hutang akan ada nilai equity yang sangat kecil. Saiz equity yang kecil ni boleh menggelembungkan peratusan ROE itu secara buatan, macam kita pam belon. Hakikatnya, ia menyembunyikan risiko kewangan yang sangat kritikal. Jadi, hati-hatilah dengan ROE yang tinggi tapi datang dengan hutang yang hunung. Bahagian keempat, mari kita aplikasikan semuanya dalam kajian kes Syarikat Maju Berhad. Baiklah, jom ketatkan topi detektif kita dan tengok data kewangan Syarikat Maju Berhad ni baris demi baris. Jualan mereka kukuh, 1.2 juta ringgit. Margin kasa pun sangat mantap pada 40%. Nampak sempurna kan? Tapi perhati betul-betul kejatuhan yang cukup curam bila kita pergi ke margin operasi. Dari 40%, junam kepada 15%. Penurunan mendadak 25% ni adalah kebocoran yang sangat serius. Naluri detektif kita patut tahu ada sesuatu tak kena kat peringkat pengurusan ni. Mungkin perbelanjaan, pentadbiran yang berlebihan, kos pemasaran yang melampau atau gaji bos-bos yang terlampau tinggi. Ini bukan rekaan. Ini bukti kukuh yang perlukan siasatan lebih dalam. Akhir sekali, bahagian kelima, panduan analisis tahap pakar. Tahu cara nak kira formula tu baru langkah pertama. Beza antara pemerhati amatur dengan pakar sangat ketara di sini. Amatur akan tengok margin 10%, dia terus cakap syarikat ni bagus. Tapi pakar profesional, dia orang tak pernah nilai nombor dalam kotak kosong. Pakar tahu margin 10% tu tak ada makna kalau purata saingan industri adalah 25% atau kalau syarikat yang sama buat 20% margin tahun lepas. Konteks itu adalah segala-galanya dalam analisis kewangan. Sebelum kita tamatkan siasatan kita, tolong elakkan kesilapan-kesilapan klise ni. Pertama, jangan terpegun tengok untung jutaan ringgit tanpa tengok saiz jualan. Kedua, jangan terus cair dengan ROE tinggi, semak hutang dulu. Ketiga dan keempat, ingat yang setiap industri ada norma dia sendiri dan kena sentiasa bandingkan trend dari tahun ke tahun. Dan paling penting, poin nombor 6 tu, jangan terpedaya dengan pendapatan sekali sahaja atau one-off. Ada syarikat yang sebenarnya perniagaan teras dah hancur, tapi tahun tu nampak untung gila sebab diorang jual bangunan. Itu bukan untung berniaga, itu cubaan nak tutup lubang. Jadi, soalan cepu mas yang saya nak tinggalkan untuk anda fikirkan hari ini ialah apabila anda kaji penyata kewangan yang seterusnya, adakah anda yakin untung yang dipamerkan tu betul-betul mampan dan sihat atau ia sekadar ilusi perakaunan yang tunggu masa nak pecah? Gunakan semua alat yang kita belajar hari ini dan bongkarkan rahsia di sebalik nombor-nombor tu. Terima kasih kerana menyertai sesi kupasan kita kali ini. Teruskan semangat menyiasat, jangan berhenti tanya soalan sukar dan selamat menganalisis.